Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bunga melati harum mewangi, tumbuh segar di tepi halaman. Bahasa dipelihara, budaya disanjungi, jadi warisan sepanjang zaman. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, besan guru yang dihormati serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada hari yang penuh bermakna ini, saya akan menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Cabaran dan Usaha Memartabatkan Bahasa Melayu. Hadirin sekalian, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara Malaysia seperti yang termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Bahasa ini bukan sahaja menjadi medium komunikasi, malah menjadi lambang identiti perpaduan dan juga jati diri rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, bahasa ditakrifkan sebagai sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dan juga lingkungan satu kelompok manusia. Oleh sebab itu, bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam menyatukan rakyat Malaysia sejak dahulu lagi. Sejarah turut membuktikan bahawa bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca di rantau Nusantara, khususnya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bahasa ini digunakan dalam bidang perdagangan, pentadbiran dan juga diplomasi kerana mudah difahami oleh masyarakat pelbagai bangsa. Menurut Asma Haji Omar 2008, bahasa Melayu berkembang sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa perdagangan yang unggul di Asia Tenggara sejak abad ke-15 lagi. Namun begitu, dalam dunia tanpa sepadan hari ini, bahasa Melayu semakin berdepan dengan pelbagai cabaran. Jika dahulu bahasa Melayu menjadi lingua franca di rantau Nusantara, kini kedudukannya semakin tercabar akibat pengaruh globalisasi, media sosial dan juga sikap masyarakat sendiri. Persoalannya, mampukah bahasa Melayu terus bertahan dalam era moden ini? Hadirin yang dihormati, antara cabaran utama bahasa Melayu ialah penggunaan bahasa rojak yang semakin berleluasa, khususnya dalam kalangan generasi muda. Pada hari ini, media sosial seperti TikTok, Instagram dan juga WhatsApp menjadi medium komunikasi utama masyarakat. Malangnya, ramai pengguna gemar mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris dalam pertuturan dan penulisan. Contohnya ayat seperti "Saya dah submit assignment tadi" atau "I rasa benda itu okey" sering digunakan tanpa rasa bersalah. Penggunaan bahasa campuran seperti ini semakin dianggap normal sehingga bahasa Melayu baku semakin diketepikan. Menurut Nik Safiah Karim 2010, penggunaan bahasa rojak secara berlebihan boleh menjejaskan struktur dan juga keaslian penggunaan bahasa Melayu jika tidak dibendung sejak awal. Lebih membimbangkan lagi, budaya penggunaan singkatan perkataan seperti tak nak, AQ aku, SYG sayang dan juga KO ko semakin menjadi kebiasaan dalam komunikasi harian. Penggunaan bahasa singkatan ini menyebabkan generasi muda semakin kurang mahir menggunakan bahasa Melayu yang gramatis dan juga baku. Situasi ini juga akan menyebabkan ramai pelajar terbawa-bawa gaya penulisan media sosial ke dalam tugasan sekolah dan juga peperiksaan. Jadi, guru-guru kini sering mengadu bahawa terdapat pelajar yang menggunakan bahasa singkatan dalam karangan rasmi. Misalnya terdapat pelajar yang menulis "saya tak setuju" iaitu SYX setuju dalam latihan penulisan bahasa Melayu. Perkara ini menunjukkan bahawa pengaruh media sosial telah menghakis penggunaan bahasa Melayu yang gramatis. Hadirin sekalian, selain itu, cabaran bahasa Melayu turut berpunca daripada sikap segelintir masyarakat yang terlalu mengagungkan bahasa Inggeris. Realitinya, ramai ibu bapa pada hari ini lebih bangga apabila anak-anak fasih berbahasa Inggeris tetapi kurang fasih berbahasa Melayu. Ada juga yang beranggapan bahawa penggunaan bahasa Inggeris melambangkan status dan tahap pendidikan yang tinggi. Situasi ini juga jelas dapat dilihat dalam sektor pekerjaan.
banyak syarikat swasta lebih mengutamakan pekerja yang fasih berbahasa Inggeris sehingga ada graduan yang malu menggunakan bahasa Melayu ketika temuduga atau pembentangan. Sebagai contoh, terdapat graduan yang lebih yakin membentangkan tugasan universiti dalam bahasa Inggeris walaupun majoriti audiens ialah rakyat Malaysia. Keadaan ini menyebabkan sesetengah pihak memandang rendah terhadap kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa antarabangsa. Sedangkan hakikatnya, bahasa Melayu mempunyai potensi besar untuk berkembang kerana dituturkan oleh lebih 300 juta penduduk di rantau Nusantara. Menurut tokoh bahasa terkenal Pendeta Za'bah, bahasa menunjukkan bangsa. Kata-kata ini jelas membuktikan bahawa bahasa mencerminkan identiti dan juga maruah sesuatu bangsa. Jika rakyat Malaysia sendiri tidak menghargai bahasa kebangsaan, maka siapakah lagi yang akan mempertahankannya? Hadirin yang dihormati, tambahan pula, penggunaan bahasa Melayu yang tidak gramatis dalam media elektronik, papan tanda awam dan iklan juga menjadi isu semasa yang membimbangkan. Kita sering melihat kesalahan tata bahasa pada papan tanda premis perniagaan, media sosial dan juga urusan rasmi. Contohnya penggunaan ayat seperti dilarang parking di sini, jom healing hujung minggu ini atau please scan QR code before enter. Penggunaan istilah asing seperti secara berlebihan ini menunjukkan bahawa masyarakat semakin kurang peka terhadap penggunaan bahasa Melayu yang betul. Malah, pada tahun-tahun kebelakangan ini, Dewan Bahasa dan Pustaka sering menegur kesalahan bahasa pada papan tanda premis, perniagaan dan juga iklan awam. Situasi ini membuktikan bahawa masih ramai pihak memandang ringan terhadap kepentingan penggunaan bahasa Melayu yang gramatis dalam ruang awam. Situasi ini bukan sahaja mencemarkan imej bahasa Melayu, malah memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi muda. Di samping itu, kemunculan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) juga memberikan cabaran baharu kepada bahasa Melayu. Kebanyakan aplikasi teknologi dan juga kandungan digital lebih mengutamakan bahasa Inggeris. Sebagai contoh, banyak aplikasi pembelajaran, permainan video dan juga laman sesawang antarabangsa tidak menyediakan pilihan bahasa Melayu. Hal ini menyebabkan pengguna, khususnya golongan muda, lebih terdedah kepada penggunaan bahasa asing berbanding bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Hadirin sekalian, persoalannya, apakah langkah yang boleh dilakukan untuk memartabatkan bahasa Melayu? Antara langkah yang paling penting ialah peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak menggunakan bahasa Melayu yang betul sejak dari kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ibu bapa perlu membiasakan anak-anak bertutur dalam bahasa Melayu yang sopan dan baku di rumah agar mereka lebih bertutur dalam bahasa Melayu yang sopan di rumah agar mereka lebih menggunakan bahasa kebangsaan sendiri. Sebagai contoh, ibu bapa boleh menggalakkan anak-anak membaca novel, cerpen dan juga akhbar berbahasa Melayu. Selain itu, aktiviti seperti bercerita, berpantun dan juga menonton dokumentari tempatan juga dapat meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan anak-anak. Seterusnya, pihak sekolah juga memainkan peranan penting dalam memperkukuh penggunaan bahasa Melayu. Guru-guru hendaklah menggalakkan pelajar menggunakan bahasa Melayu dalam komunikasi harian. Aktiviti seperti pidato, syarahan, debat, forum dan pantun perlu diperbanyakkan supaya pelajar lebih yakin menggunakan bahasa Melayu secara formal. Program seperti Bulan Bahasa Kebangsaan juga wajar diperkasakan supaya semangat cinta akan bahasa Melayu terus subur dalam jiwa generasi muda. Sebagai contoh, pertandingan seperti Forum Remaja, Bahas ala Parlimen dan juga pertandingan pidato Piala Diraja terbukti berjaya melahirkan pelajar yang betah berbahasa Melayu. Program nilam juga boleh dimanfaatkan untuk menggalakkan budaya membaca bahasa Melayu dalam kalangan murid. Seterusnya, media massa dan pihak kerajaan perlu bekerjasama dalam usaha memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu.
pihak media hendaklah memastikan penggunaan bahasa Melayu yang gramatis, baku dan juga berkualiti dalam penyiaran rancangan televisyen, radio serta kandungan media sosial. Dewan Bahasa dan Pustaka pula perlu lebih aktif menjalankan kempen kesedaran bahasa, memperkenalkan istilah bahasa Melayu yang selaras dengan perkembangan teknologi semasa serta memantau penggunaan bahasa di ruang awam dan juga platform digital. Hadirin yang dikasihi, justeru memetik kata-kata daripada Allahyarham Tan Sri Dr. Hassan Ahmad, bahasa Melayu akan terus hidup jika rakyatnya mempunyai jiwa besar terhadap bahasa sendiri. Oleh itu, setiap rakyat Malaysia perlulah memainkan peranan dalam memastikan bahasa Melayu terus dihormati dan dimartabatkan. Sebelum saya mengakhiri syarahan ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah bahasa Melayu terus dimartabati. Kesimpulannya, bahasa Melayu ialah khazanah negara yang amat bernilai dan perlu dipelihara bersama. Walaupun bahasa Melayu menghadapi pelbagai cabaran pada era moden ini, kita masih mampu mempertahankannya jika semua pihak berganding bahu. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memartabatkan bahasa Melayu agar bahasa ini terus gah sebagai bahasa ilmu, bahasa perpaduan dan juga bahasa kebanggaan negara di persada dunia. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.